Hai, hari ni saya nak share. Ni satu dipanggil portable elektronik. Yang ni penimbang lah. Alat penimbang untuk kita pergi travel. So, saya beli cara online. So, benda ni murah je. So, apa yang kita dapat dalam ni ialah satu alat penimbang. Ni simple je. Alat penimbang. Dan kalau kita tengok ni. Okay. Dia jenis macam ni dan kita boleh angkat dia. Angkat dia. Dan belakang dia macam ni. Dan di tempat dia punya cangkuk penimbang lah. So, ini kita kalau nak travel naik kapal terbang tu, so kita perlukan alat ni supaya kita tak melebihi had yang telah diberikan lah. So dia menggunakan bateri kat belakang ni, dia menggunakan bateri AAA banyak 2 biji. So dia ringan saja. So kita akan masukkan bateri ni. So, bateri. Dan ni penutup dia. Sangat simple. Dan apa yang kita dapat ialah ni bacaan dia. Okey, jom kita test benda ni. Sekarang ni apa yang kita nak cuba ialah sekarang saya nak try guna yang ni gula lah. Gula ni satu paket 1 kilo. So kita akan try timbang dia. Okay. So first kita kena kasih on benda ni. Then kita sangkut dia dekat sini. So kita tengok berapakah yang kita dapat. Okay. So number dia 0.955. So lebih kurang lah. Pasal dia pun digital kan. Okey, jom kita tambah pula. Yang ni dipanggil Mi. So Mi ni kalau ikutkan spek dia, dia kata 450 gram. Tu kita cuba. Okey, kalau tengok ni dalam ni saya ada 1 kilo gula dan juga Mi yang beratnya 450 gram. So sepatutnya dia akan dapat 1 kilo 450 gram. So kita cuba menggunakan alat ni. Right. Gantung sama dia. Dan 1.4 kilo. Okay. So tak berapa accurate tapi boleh lah untuk travel. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih.